Okay guys, welcome back to my channel. Okay, video kali ni aku daripada Arau, Perlis. So akan pergi ke Kelantan, Kota Baru dan Terengganu, Kuala Terengganu, dan terus pergi ke Kuantan, Pahang. So target aku 3 tempat tu untuk video kali ni. Kalau aku rasa nak teruskan perjalanan sampai ke Johor, aku akan teruskan. So planning kita 3 tempat, Kelantan, Kota Baru dan Kuala Terengganu dan juga Kuantan, Pahang. Okay, kita nak gerak apa, kita layan dulu video. Okay, let's go. Okay guys, sekarang aku dah sampai NDR Bukit Bunga Jeli. So Kelantan. Lagi 2 jam perjalanan. Tadi sampai dekat Kelantan tadi, jalan boleh tahan sedap ke. Dia kona-kona straight, apa view pun cantik ke di belah sana tadi. Dah nampak. Okay, so aku nak teruskan perjalanan sampai ke Kota Baru. Tahan juga. Okay, layan tu. Let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat Kota Baru, Kelantan. So aku dah sampai kat sini, aku lepak jap isi minyak. Lepas tu aku duduk-duduk jap. Tu terus pergi ke Kuala Terengganu. Okay, destinasi yang pertama kita telah berjaya. Kita telah sampai ke Kota Baru, Kelantan. Okay, maknanya kita akan teruskan perjalanan kita ke Kuala Terengganu. Let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat Jabatan Angkat Terengganu. Tadi aku sampai dekat Terengganu pun dah lewat dah, dekat pukul 7 dah. So aku berhenti makan. Lepas aku berhenti makan, aku terus pergi ke Jabatan Angkat Terengganu. Okay, so aku lepak dekat sini. Ini pun dah malam. Aku terus pergi ke Kuantan. Okay, pergi Kuantan pula. Lepas tu kita rasanya kita malam kat sana lah. Kalau kat sana pun mungkin dah lewat. So harap-harap ada hotel yang murah lah, sebab rasa lewat kot. Okay, apa nanti kita jumpa kat Kuantan. Gerak dulu. Okay guys, akhirnya telah sampai ke Kuantan, Pahang. So sekarang ni aku berada dalam hotel bajet. Ambil je hotel bajet dekat dengan bandar Kuantan ni. So jalan aku video kali ni agak barai ke lah. Okay, sebab daripada Perlis pergi ke Kelantan, Kota Baru terus pergi ke Kuala Terengganu dan terus pergi ke Kuantan. Jalanan dari Perlis ke Kelantan tu agak best juga lah, sebab jalan dia naik bukit, turun bukit, selekor semua. Okay, dan Terengganu nak pergi Kuantan sebab malam, so agak menyeramkan lah kawasan dia.
So gelap lah, aku tak boleh nak berapa laju lah. Okay, so untuk video kali ni ini sajalah. Aku pun dah penat lah. Aku nak mandi atau aku nak rehat. Okay, pada korang, terima kasih kepada yang doakan yang baik-baik dan layan video ni. Ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, apa pun aku gerak dulu. Okay, jumpa next video akan datang. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Gerak dulu.